Okey kawan, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, hari ni saya berada dekat Mukim Tebong, Alor Gajah Melaka. So, saya nak bawakan korang ada 2 keping tanah yang ingin dilepaskan. So sekarang ni saya berada dekat salah satu lot tanah yang sedikit kecil lah. Dan antara 2 lot tanah ni dia terpisah oleh laluan reserve sungai. So saya bawakan korang ke reserve sungai tu lah. Tapi belum jumpa jap mana laluan dia dekat. Jadi kedua-dua tanah lot ni berkeluasan 4 ekar. Berkeluasan 4 ekar. Dan memang bersebelahan dengan tepi jalan utama lah. So kalau korang memang mencari tanah yang tepi jalan dan juga tepi laluan air, memang sangat-sangat sesuai. Okey, sekarang saya dah berada dekat reserve sungai dia. Korang boleh tengok. Nampak tak? Nampak? So atas tanah ni, bukan atas tanah lah, antara 2 lot ni ada laluan air. Ni ada reserve sungai dia lah.